Orang cut video tu kata saya penyebar hadis palsu dan sebagainya. Dia saya kata tobat, tak mau sebut dah benar-benar kata. Saya habaq di tengah hari, saya tak benarkan siapa lagi untuk sebarkan video tu. Saya tarik balik. Tapi masalahnya video itu ada pada orang yang tak sepatutnya. Ada pada orang sekeliling kita tak senang tengok kita. Jadi kalau dia nak sebarkan juga disebabkan nak menjatuhkan maruah, nak menjatuhkan kita punya image, yang tu dia tanggunglah dengan Allah. Kalau dah salah, cukup. Jangan sebarkan. Tapi kenapa kalau dah tahu salah, kita nak sebar lagi? Apa tujuan? Anak apa nak? Tu hati tu. Kalau lu tengok, mula-mula saya sejak kebelakangan ni, tak mahu cari pasal dengan bang masak. Lagi video dulu, video ni. Masa mula-mula balik dulu je. 2013, 2014. Duk orang kata apa semangat ni kan. Tapi, lama kelamaan kita cakap, macam rugi je. Duk layan, duk benda-benda filah-filah ni, dan kita fokus pada benda yang satu. Cuma saya diuji dengan satu video yang orang tetap viralkan walaupun benda tu dah lama, yang saya ada menyebutkan Imam Ahmad pernah bermimpi akan Allah Ta'ala sebanyak 99 kali. Itu disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mimpi itu bukan kita tengok dengan mata, dan mimpi itu bukan mesti nampak Allah. Tidak. Maksudnya di situ mimpi. Dia pun sebut ru'ya, maksudnya bukan lihat dengan mata kepala, dan itu benda yang mustahil kita tengok Allah di dunia ini. Tapi nak dia tentang dia mendapat satu ilham, bukan wahyu, dia mendapat petunjuk daripada mimpinya yang menyatakan bahawa dia berlaku dialog di antara Imam Ahmad, apakah amalan yang disukai oleh Allah. Maka surah itu menyebutkan membaca Al-Quran. Maka Imam Ahmad pun kata, baca Quran dengan faham kak? Maka surah itu menyebutkan baca dengan faham ataupun tak faham, tetap itu menjadi amalan yang paling hampir di sisi Allah SWT, baca Quran. Maka itu adalah satu benda yang disebutkan, dan ya, mendapat liputan. Orang cut video tu kata saya penyebar hadis palsu dan sebagainya. Dia saya kata tobat, tak mau sebut dah benar-benar kata. Sejak daripada itulah kita pun kata tak semua benda kita cerita dan kita sebut boleh difahami oleh orang dengan baik. Dan bila kita ihya itu, bila dikaji balik, dia bukan untuk orang. Kitab itu Imam Ghazali hidangkan bukan untuk orang awam, tapi untuk orang alim. Maka saya stop untuk cerita dan berkongsi apa yang isi kandungan dalam kitab Ihya, melainkan hanya benda-benda yang berkaitan dengan amalan-amalan sahaja. Tapi satu video tu yang terlepas sampai ke hari ni, diputarkan balik. Saya tak tahu apa matlamatnya. Wallahu a'lam lah. Jadi tak tahu nak jadi nak viral pula kan. Kalau viral pula, kita memang nak beli tanah. Dapat 10 juta lega, siap berah diri, insyaAllah. Mudah-mudahan. Jadi saya tak pernah, saya habaq di tengah hari, saya tak benarkan siapa lagi untuk sebarkan video tu. Saya tarik balik. Tapi masalahnya, video itu ada pada orang yang tak sepatutnya. Jadi kalau dia nak sebarkan juga, disebabkan nak menjatuhkan maruah, nak menjatuhkan kita punya image, yang tu dia tanggunglah dengan Allah. Walaupun benda tu ada rujukan dalam kitabnya, saya tak pernah reda untuk benda tu disebar. Dan benda tu kalau ada di tangan saya video tu, saya akan delete. Tapi masalah video tu ada pada orang sekeliling kita tak senang tengok kita. Jadi dia jawab apa tengok, tak usah ada saman Zat. Nak saman dia buat lah. Tapi jangan siapa lah, saya bukan ada masa buat benda-benda lah. Tapi tak apalah. Itu saya sebut dalam live ini, sebut dalam rakaman ni, ada saksi hidup. Sahabat memang saya tak reda orang buat benda tersebut. Kalau dah salah, cukup. Jangan sebarkan lagi. Tapi kenapa kalau dah tahu salah, kita nak sebar lagi? Apa tujuan? Anak apa nak? Tu hati tu. Hati busuk orang ni. Kalau membelam buruk tu boleh hidup buat jeruk ke apa. Ni kalau hati buruk tak tahu nak buat apa. Wallahu a'lam bissawab. Habis. Agak tu panjang ni.